Pencen tuan-tuan kena ingat Membina 1 juta yang pertama dan capai pencen ni bukan tentang umur. Ia ialah tentang kedudukan keuangan. Kalau kita dalam keuangan kita dalam keadaan yang baik, tak payah pencen umur 60 tahun. 20-an, 30-an, 40-an kita boleh pencen. Jadi depan tuan-puan ni sekarang hari ni semua orang pencen ni. Ni pencen umur 30 tahun ni. Ni kita punya vice president bangun tengok. Pencen. Sebelum 30 pun dah pencen. Ini umur 26 sekarang ni. Tuan Azam, Presiden 5G Associate, bangun. Anak muda ni. Yang ni follow saya dah 11 tahun. Yang ni dah follow saya 7 tahun. Dia belajar daripada usia dia muda. Ni masa kat universiti lagi semua follow saya. Dan yang kat depan ni. Ni semua orang pencen. Tapi tak nampak macam orang pencen kan? Cuba bangun yang depan ni. Leader bangun. Tengok belakang. Nampak macam orang pencen tak? Tak nampak kan? Ni semua dah pencen ni tuan-tuan. Okey. Jadi tuan-tuan belajar. Suatu hari nanti ambillah masa. Kalau tuan-tuan dalam public goal, 3 ke 5 tahun. Belajar betul-betul, buat betul-betul. Okey. Saya pasti kejayaan hanyalah soalan masa je. Sabar je. Sanggup belajar, sanggup berusaha, semua orang pun pasti boleh berjaya. Sebab apa? Di dalam G100, 5G Associate kita dah provide banyak training. Belajar, buat. Belajar, buat. Yang tak berjaya satu sebab je. Sebab dia tak buat. Ni dealer public goal ni di bawah mentorship saya cakap macam ni. Saya garanti buat 24 bulan. Kalau tak jadi founder master dealer dengan income 4 angka setiap bulan, dalam masa 24 bulan tak dapat, saya bagi satu dinar. Lepas tu jangan buat public goal. Tak ada siapa berani jumpa saya. Saya dah 24 bulan saya buat betul-betul. Saya tak ada hasil, tak ada. Yang tak ada hasil sebab tak buat saja. Okey? Jadi itu saja tuan-tuan daripada saya. Saya minta maaf terlebih masa satu dan saya tak sempat nak explain everything sebab masa kita very limited. Join lagi lah kita punya program, banyak program tuan-tuan. Banyak program kita buat. Okey? Online dan offline. Okey? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.